Assalamualaikum geng. Kembali lagi dengan kami di Letlu TV. Wujud atau tak wujud season 2 episod 8. So, sekarang geng, kita berada di kilang puaka yang terletak di Kedah. So geng, kisah tragis yang berlaku di kilang ni, ada seorang wanita meninggal disebabkan rambutnya masuk ke dalam mesin dan mengakibatkan tempurung kepalanya keluar. So geng, banyak penduduk masih mengatakan dengar jeritan di dalam kilang ni. So malam ni, okay geng, malam ni kami akan explore di tempat ini dan mencari tahu benda tu betul ataupun tidak, wujud ataupun tidak. So let's go geng.